Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hai. Tuan-tuan dan perempuan, pada bulan Jun 2024 tahun lepas, saya telah dilantik untuk menjadi project leader untuk satu projek penerbitan buku fakulti yang pertama, fakulti saya, Faculty Social Sciences and Humanities di OUM. Okey, mungkin dekan memilih saya kerana saya lah yang proposekan projek penerbitan buku ini. So alhamdulillah saya menyahut cabaran dan ini dia. Ini dia, buku dah terbit. Buku kita dah terbit guys. Tajuk Echoes of Humanity, Reflections on Society and Change. Okey, alhamdulillah sebab buku ini ditulis oleh 16 ahli akademik fakulti. So kami mengambil masa selama 2 bulan lebih untuk mengumpulkan artikel-artikel seramai 16 orang menulis setiap chapter dan melalui proofreading and sebagainya. Alhamdulillah pada bulan 1, bulan Januari ni tadi semua selesai. Okey, dan kita hantar printing dan minggu lepas dah terbit. Okey, dah ada di dalam pelukan kami dan hari ini setiap seorang daripada kami mendapat 3 naskah buku untuk disimpan, untuk menjadi kenang-kenangan. Dan insya-Allah kepada sesiapa yang ingin membeli buku ini, buku ini akan berada di pasaran tidak lama lagi kerana kami sedang membuat kita tengah deal lah dengan beberapa kedai-kedai buku yang besar untuk kita jual di kedai-kedai mereka. Harga di pasaran nanti kita bagi tahu. So saya ada tulis di chapter ke-7 dalam buku ini, okey. Dan saya dari program counselling khususnya lah, saya menulis tentang counselling dan rakan-rakan yang lain menulis tentang psikologi, Islamic studies pun ada, communication, English dan juga liberal science. So tuan-tuan dan puan-puan, kepada mereka yang ingin mendapatkan buku ini bukanlah buku akademik, tetapi ini adalah juga bacaan umum kepada mereka-mereka yang ingin membaca tentang penulisan daripada pensyarah-pensyarah. Jom dapatkan buku ini di pasaran, insya-Allah tak lama lagi guys. Okey, assalamualaikum.